Malam Syahdu. Korang ni nak ke mana? Pergi surau lah. Semain terawih. Lah, besok kan raya. Mana ada semayang terawih lagi? Tak ada. Dah habis puasa. Tak payah pergi surau lah. Ye, boleh main bunga api. Pergilah. Hati-hati main tu. Tahulah, Kak. Dah habis main nanti tolong Kak Ros Boleh. Tapi panggillah. Kita orang main tak habis. Betul-betul. Jom. Cantiknya. Wow. Fizi, Ustaz. Mainlah main bunga api. Ada banyak ni. Tak nak lah. Aku nak pergi surau. Buat apa? Terawih kan dah habis. Pergi takbir lah. Takbir? Jomlah ikut sekali. Tak boleh. Opa tak pergi. Tak apalah. Kita orang pergi dulu. Mari intan payung. Kau ni. Aku bagi kau. Macam mana ni, Pin? Tak ada kawan lah. Ipin kan ada. Mari kita main. Upin, Ipin. Mari tolong Kak Ros. Alah, banyak lagi ni. Cepat. Nanti sekarang kita main lagi. Cepatlah. Kak Ros bising tu. Bentangkan tikar tu. Siapa nak datang ni, Kak Ros? Kau tengok je lah nanti. Tariklah. Yolah. Tak sabar betul. Dia minta tolong nak marah-marah pula. Apalah kau ni? Buatlah betul-betul. Memanglah. Macam mana yang betul? Mela aku buat. Macam tu pun susah ke? Ish, kau ni. Meh, sekali lagi. Kali ni kita lepas sama-sama tau. 1, 2, 3. Apa bising-bising tu? Bentang tikar pun nak gaduh ke? Tak gaduh. Gurau aja. Betul-betul? Tak apa. Kita cuba lagi sekali. Aku pijak sini, kau tarik sampai habis. Jangan lepas. Apa nak buat ni? Kau pijaklah situ. Macam ni. Cantik pun. Dah siap. Meh ambil ketupat ni. Tak boleh, Kak. Kenapa tak boleh? Lah, kenapa ni? Lipatlah hujung tikar tu ke belakang. Boleh ke macam tu? Yeay, berjaya! Yeay, berjaya! Cepat, ambil ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, ramainya orang. Fizi dengan Isan pun ada. Opa, Akak, ada orang datang. Jemput dia orang naik. Ni. Pin, nanti baca doa. Bagi kat kawan-kawan. Hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ahli wa sahbihi ajma'in. Habis. Rabbil alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Engkau berdua nak ikut atuk takbir raya? Nak tu. Tapi kena tanya Opa dulu. Opa, boleh ikut tak? Bolehlah Opa. Kita tak pernah pergi takbir raya. Pergilah. Balik nanti ikut atuk. Jangan nakal-nakal tau. Yeay!